bila kita tunjuk tadi ada otot, ada ligament, dan macam-macam lagi, kita tak tahu juga ada yang di antara mereka yang mengadu sampai sakit dekat bahagian lutut, dekat bahagian belakang badan. Jadi sebenarnya adakah sebenarnya flat foot ni dia memberi kesan sehingga ke bahagian tertentu di tubuh badan kita, doktor? So, yang inilah fakta ataupun poin yang digunakan oleh kebanyakan penjual tapak kaki, insole kan, penjual insole ataupun penjual kasut khas ataupun ortopedik khas. Fungsi dia ialah membetulkan tapak kaki ni tu. Dan kita tengok ni, saya ada gambar ni. Kita nampak ni, bila flat foot ni kaki rata kan. Bila tapak kaki ni ditolak ke bahagian luar, buku lali secara tak langsung tertolak ke bahagian dalam. Dan bila buku lali ni tertolak ke bahagian dalam, turut sekali lutut pun tertolak ke bahagian dalam juga. So semua ni tertolak ke dalam macam tu disebabkan oleh tapak kaki tertolak keluar. Kan? So bila yang itu berlaku, pinggang ni dia akan rotate ke dalam. So bila pinggang rotate ke dalam, dia akan rasa seolah-olah macam alignment keseluruhan badannya dah berbeza. Dan bila tapak kaki kita, pinggang kita tertolak ke dalam, perlahan pinggang dan belakang kita tu akan macam tak seimbang, menonggek.